Satu. Ada orang bersepik. Seorang pemandu lori balak dipercayai pitam akibat tekanan darah tinggi sebelum kenderaannya terbabas lalu merempuh dua kereta, sebuah gerai makan dan pagar sekolah. Kejadian ini dilaporkan berlaku di Jalan Pasir Akar, Hulu Besut pada 22 Mei 2025. Ketua Polis Daerah Besut berkata, kemalangan berlaku ketika lori Volvo yang membawa muatan balak dari arah Keruak, Pasir Akar menuju ke Kuala Terengganu hilang kawalan di laluan berselekoh. Difahamkan, lori berkenaan merempuh Proton Waja serta Pro 2 Alza yang diparkir di bahu jalan dan sebuah gerai makan berhampiran serta pagar sekolah. Namun, punca kejadian dipercayai berlaku kerana pemandu lori itu pitam disebabkan mengalami tekanan darah tinggi ketika memandu lalu menyebabkan dia hilang kawalan. Satu. Ada orang bersepik. Ada orang tadi malam. Tak ada. Orang ada mana ni? Duduk sini belakang. Duduk sini belakang. Jangan lari. Lagi. Oh, kita lari hal. Jadi. Ya aja. Jangan kau ini. Em mua chụp cái. Mày làm mẹ của em rồi. Ồ. Okey. Ini yang dekat situ sana ni. Jom. Ini yang jauh nak muncul. Yo. Jom tak kena.